Saya minta maaf ya, kalau boleh bagi ruang kepada saya. InsyaAllah, kalau ada apa-apa saya beritahu. Demikian kenyataan ringkas daripada pelakon Azhar Azmi atau nama sebenarnya Siti Azhar Amirah Azmi, 35 tahun, ketika disapa pemberita di Mahkamah Session Seremban pada Rabu. Pelakon terbabit yang memakai jubah dan tudung berwarna hitam tiba sekitar jam 10 pagi, ditemani dua remaja dipercayai anaknya. Dia hadir untuk mengikuti prosiding kes suaminya yang berdepan dua pertuduhan menipu atas urusan mendapatkan darjah kebesaran Datuk dan Tanah Kurniaan Negeri Selangor, melibatkan kerugian keseluruhan RM293,931 pada tahun lalu. Bagaimanapun, suaminya Muhammad Apri Hazrain Muhammad Sapri, 41 tahun, mengaku tidak bersalah bagi kedua-dua pertuduhan. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di sebuah bank cawangan Datuk Bandar Tunggal dan sebuah pejabat di Seremban 2 antara 2 April hingga 12 November 2025.